Okey, so Dam, berbalik kepada soalan tadi, iaitu apakah peranan testosteron untuk lelaki dan juga untuk perempuan? Tak silap aku nama dia estrogen, something like that lah. So berapakah pentingnya seseorang lelaki itu terhadap testosteron dan juga bezanya perempuan? Okey lah, kita cerita in general. Lelaki dengan perempuan, dua-dua pun ada testosteron, dua-dua pun ada estrogen. Okey. Cumanya dia dominan. Lelaki testosteron dominan. Wanita pula estrogen dominan. Okey. So, apa kepentingan dia kepada lelaki pula? So, testosteron ni lah yang membentukkan satu lelaki tu. Tu kalau kita cerita daripada segi hormon lah. So, kalau tanpa testosteron ni, apa yang orang faham testosteron selalunya berkait sangat dengan libido, sexual health lah. Tapi dia bukan libido semata-mata. Kita punya mood bergantung pada testosteron. Kita punya energy bergantung pada kita punya testosteron. Even cara kita berfikir pun semua bergantung pada testosteron. So bayangkan kalau satu lelaki tu dia punya testosteron low, jadi dia jadi malas fikir, dia jadi mudah untuk depres. Yang mana sepatutnya lelaki depa kena kuat, kita kena kuat. Kita tak boleh, maknanya dunia ni duk terajang kita kan. So kita kena terajang lah balik. Tapi kalau you tak ada that hungry to conquer, bukan nak conquer the world, but conquer, become the best version of yourself ya. So itu kepentingan testosteron ni. Tapi kalau tak ada physical activity, mana nak datang semua benda ni? Macam kita sebut tadi, e-sport lah apa benda semua, there is no physical activity. Perempuan pula, estrogen. Kalau kita tengok pada aset-aset wanita, aset-aset dia semua tu adalah estrogen dominant punya body part. Estrogen ni very relate dengan fat cell juga. Kalau lelaki, kita kalau store fat, tempat yang pertama dia akan berkumpul adalah perut. Wanita pula dekat mana? Payudara. Dia punya paha, dia punya, kita panggil kalau bahasa saintifik glutes. Bahasa kita kalau Penang sebut pungkok. Kalau bahasa kita buntut lah. So tiga ni. Kalau bayangkan kalau dia testosteron dominan pula, perempuan suara garau. Pernah kau rasa ada selera tak dengar? Ya, pelik lah jadinya. Dan kalau yang lelaki pula tiba-tiba ada payudara, pelik lah juga. Benda ni jangan main-main. Benda ni memang is out there. Betul terjadi. Yes. Bila kita akhir balik, kita punya hormon ni semua tengah spike tau. Campur pula dengan pemakanan moden punya processed food lah, fast food, all this nonsense lah sebenarnya. Dia it takes a toll on the hormone, sangat-sangat. Kalau lelaki tu dia tengah akhir balik, dan pemakanan dia semua lead towards to very estrogen dominant punya pemakanan, dia boleh timbul payudara. Contoh makanan estrogen, kebanyakan fast food yang menggunakan processed fat semua adalah estrogen dominant. Ni bukan aku yang cakap, aku sendiri yang baca the study, even aku tengok podcast orang lain dengan doktor-doktor, semua bersetuju dengan benda ni. Processed food hari ni memang sangat-sangat membahayakan lah. Dia akan spike estrogen, terutama untuk lelaki yang sepatutnya tidak. So kita kena makan real food lah. Real food is the best. Sebagai contoh, kita biasa dengar tak orang kata jangan makan telur kuning sebab nanti kolesterol tinggi. Betul kan? Betul tak? Betul. Tapi hampa dok makan McD tak apa pula. Dok makan nugget frozen tak apa pula. Dok makan kalau makanan Melayu, kari pap, kuih seri muka, tak apa pula. Tapi telur kuning tak mau makan. Sedangkan untuk lelaki, telur kuning tu ada healthy fat yang mana pun juga sedikit sebanyak membantu kita untuk naikkan testosteron kita. Not much, but it's still much better daripada kau boost kau punya estrogen. Untuk apa? As a man kau tak sepatutnya macam tu. So testosteron ni dia bukan spesifik terhadap orang kata sexuality, tapi pemakanan pun sangat penting lah. Aku boleh katakan pemakanan, kalau compare pemakanan dan exercise, yang lagi penting.
Pemakanan lagi penting. Kita kan selalu tengok kat social media orang buat comparison, macam contoh apps are made in the kitchen. Ayat-ayat ni biasa gym rat selalu pakai. Betul. Training lah macam mana pun, tapi kalau hampa punya pemakanan tu caca marba, it's very difficult to see your abs visual. Lagi-lagi kalau you memang body fat you memang tinggi, you nak drop kan. Real food, yang mana kalau kita patah balik kepada zaman dahulu, kenapa lelaki zaman dulu-dulu masih lagi boleh shredded, muscular, padahal time tu gym pun tak wujud lagi. Betul. Mana ada processed food time tu. Macam mana mereka nak gemuk pun. Masak pun tak pakai minyak, kita lah masak pakai minyak. Logik. So perempuan diperlukan juga testosteron ni. Dia jangan kata kita nak shut down testosteron daripada perempuan tau. Sebab dia punya libido pun bergantung kepada testosteron. Dia punya bone, apa nama tu, bone density dengan muscle preservation dia bergantung pada testosteron. So kalau perempuan tak ada buat strength training, macam aku cakap dia sarcopenia, betul tak? Benda tu akan lagi boost up the process. Mempercepatkan proses. Yes. Maka bermulalah joint pain. It's always the muscle yang support the joint. It doesn't go the other way around. The joint tak boleh support your punya muscle. So jadi sakit-sakit pinggang, sakit-sakit lutut apa semua bila mak-mak kita, biasa kita dengar benda-benda ni, sakit sini, sakit situ. Semua disebabkan sarcopenia tadi tu. So semua ni dia works together tau. Dia sarcopenia tu lagilah boost up the process kalau testosteron kau tu tak ada. Okay, so kita ambil in real situation. Contoh, kita sekarang dah umur 30. Okay. Dan kita mengalami sakit-sakit itu, sakit-sakit ini, ataupun kita obes dan sebagainya kan. So, apa benda yang patut kita buat untuk kita boost up the testosterone? First of all, get your body moving lah. You kena start resistance training, ataupun nak panggil strength training pun boleh. Terutama, ni laki-laki memang suka culah bab ni. Leg day. Hampa kena training hampa punya kaki. Your lower body is the hugest muscle dekat kita punya tubuh badan. Lagi besar kita stimulate otot, otot yang lagi besar kita stimulate, lagi dia akan increase kita punya testosterone level. So kaki tu besar dan ada dua dan kita sekerap sangat pakai. So resistance training penting, terutama kaki. Tak kisah laki ke perempuan. Bila macam tadi hang sebut apa, joint pain apa semua, macam mana nak elak. Joint pain yang paling kerap berlaku di kalangan rakyat kita, sakit pinggang. Kebanyakan punca sakit pinggang adalah daripada glute yang lemah. Lelaki tak suka tering glute. Even aku pun malas. Tapi disebabkan aku dah tahu apa dia punya kesan sampingan kalau aku malas. Jadi aku tak boleh malas lah. Aku kena buat juga. So berbalik kepada kaki ni yang kena kuat dulu lah. Even kalau kita berjalan sekalipun, kita dah consider, sebab kita punya brisk walk kan maksud kau? Brisk walk ataupun running itself. Dia brisk walk dia tak ada, dia is not resistant. There's no resistance. Yang kalau tak resistant dia tu terlampau minor, tak ada tension pun kau stresskan muscle tu supaya dia ada reason nak grow, supaya dia ada reason nak jadi kuat. So memang kena buat resistance training, ataupun kalau nak mudah faham, strength training. Resistance training orang jadi macam apa benda ni, resistant ni. Strength training je lah pergi gym. Sebab kita pun in real life sekarang ni, kita berbalik kepada contohnya yang dah ada anak, yang bekerja sampai 2-3 kerja. So the ideal time dan juga the ideal paling simple exercise yang kau boleh sarankan untuk penonton-penonton dekat luar sana tu. Okey, kita selalu dengar kalau orang yang pergi gym lah, dia akan tahu dia ada split. Split ni maknanya dia macam rutin lah. Kalau dia pergi gym, apa dia nak buat, push pull legs lah, upper lower lah, bro split lah, macam-macam lah ada zaman sekarang ni. Kalau kita fikir secara dalam sikit, kenapa push pull legs? Push pull is your daily life activity, and your legs are the ones yang paling you banyak guna pasal you nak jalan. Push, any kind of pushing exercise can do. Push up,
Hang tak boleh nak buat push up, proper push up, letak lutut atas lantai. Tak boleh nak letak lutut atas lantai pun tak boleh nak tolak juga. Dan kita regress lagi, buat dia lagi mudah, buat dia jadi lagi mudah. Pull up untuk aku is a very very good exercise. Kalau lelaki, aku sampai dah letakkan, kalau kau tak boleh tarik berat badan diri kau, macam mana kau nak expect bila kau dalam satu situasi yang orang kata gawat lah, kau tersangkut dekat mana-mana ceruk hutan, kau kena tarik diri kau untuk selamatkan diri kau. Kau nak buat apa kalau kau tak boleh tarik diri kau? Berat badan kau sendiri, bukan berat badan orang lain ni. Faham. Tu diri kau tu. You don't have that ability, that functionality. Kenapa aku cakap macam ni? Because I was that person before. Aku kaki masuk hutan, aku kaki hiking. Tapi bila aku nak tergolek, aku nak angkat diri aku sendiri tak boleh. Faham. Dan dia berbalik kepada juga untuk kita kadang-kadang nak angkat kita punya anak pun susah. Kita Of course. nak buat kerja-kerja house chore pun susah disebabkan tak ada the strength to itself lah. Bayangkan kalau wife kau cakap, saya ada beli barang dapur lah, tapi berat lah. Barang dapur barang rumah tak kisahlah, berat lah, awak boleh tolong angkat tak? Hang ni sebagai lelaki pun nak angkat, nampak macam tak larat lah. Ada aku nampak dekat area rumah aku. Aku kesian juga kat mereka. Pasal mungkin mereka tak tahu. Dia tak ada lagi awareness lah. Mana lelaki tak sepatutnya macam ni. You kena strong lah. Sebab you are the leader of the family. Bila you buat resistance training, your daily life activity semua jadi mudah. Betul. Betul. Even as simple as nak angkat plastik sampah pergi dekat tong sampah tu, jadi mudah. Tak payah rasa macam, aduh aku beratnya, aku nak kena angkat ni, apa benda semua. Aku pernah hadap situasi tu beberapa ketika dahulu, beberapa tahun dahulu, which is berbeza dengan kualiti kehidupan yang aku ada sekarang. Nak angkat benda-benda yang daily life activity lah. Even nak solat pun senang cerita. At one time nak rukuk pun, sakit pinggang. Rupanya cara rukuk aku masalah. Bila kau dah belajar cara deadlift dengan betul, apa benda semua lah, sebenarnya rukuk tu pun is a partial movement of a deadlift. Patutlah kita memang dituntut untuk solat 5 kali sehari. That's the very simplest untuk kita nak faham lah benda tu. So real food dan juga resistance training. Yes. So dua benda tu sangat-sangat penting untuk kita guna pakai. Aku tambah yang ketiga lah, tidur. Ramai orang culas sebab ni. Okey. Aku sendiri pun ada masalah ni sebenarnya. Bila kehidupan kita intens, dan dunia memang macam-macam lah tekan kita kan. So nak dapatkan tidur tu susah. Tapi tidur is kalau tidur you cukup, testosteron ni dia naik pun apa benda semua, kena selari dengan kualiti tidur yang bagus. Kalau kualiti tidur kita teruk, habis lah. Tak guna pun sebenarnya kita exercise tu. Bukanlah tak guna, kurang efektif. So tidur, any kind of resistance training dan juga real food, 3 benda ni. Yes. Adakah perlu untuk kita tambah kita punya senang cerita, ada juga yang aku dengar di luar sana menggunakan barang-barang tambahan untuk mereka kata kalau aku guna barang ni, dia akan boost up aku punya strength dan juga sebagainya. So dia punya, in the simplest way aku boleh cakap is, natty or not natty?